tengah goreng ikan. Suami panggil, lepo kuali. Pergi kat suami. Ini isteri solehah. Dan mu nak isteri solehah, itulah dia. Bukan nama dia Siti Solehah, kan? Isteri solehah bukan nama, perangai. Kalau tengah basuh baju dalam washing machine, yang mari kejap tendang washing machine, pergi kat suami. Hang. Tengah parutnya, ya mari kejap leponya, pergi kat suami. Berlari-lari 100 meter. Itulah isteri solehah. Dia tak akan beri, dia tak akan reda, namanya dipanggil 2 kali. Sekali saja. Rekod itu dijaga. Itu isteri solehah. Contoh. Bini kita ada gitu. Mu kahwin lagi? Kahwin lagi? Bini ada gitu? Bini gitu? Ya tak? Dalam masjid ni. Bini gitu? Tak tak? Ada. Jangan main-main. Takkan lebih pada aku. Bini aku pun macam tu juga. Tiga-tiga. Panggil lah nak panggil, tak main pun. Nampak? Dah suami duduk dalam bilik tengok tu. Nabi kata, walau kana ala tanu, pergi segera. Contoh isteri yang solehah, yang mencari syurga Allah. Berlari pergi. Faham? Tengah siang ikan. Faham tak? Tinggal dengan batu-batu ikan-ikan lepoh habis. Faham? Tengah bagi makan ayam. Kur 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 kur. Ya, main kejap tendang ayam pergi ke mana. Faham tak? Melambung-lambung ayam. Nah, tu isteri solehah. Susah nak cari. Kalau ada, terbaik. Nak, kalau ada 50,000 pun mas kahwin, bayar terbaik. Nampak? Neh? Tapi yang ada ni pun okey dah lah. Neh? Nak cari yang mahal-mahal, payah jumpa. Barang tu walaupun kita boleh beli, barang payah. Neh? Cari mana? Satu lagi sifat isteri solehah. Iza ra'aitaha sarratka, payah nak jumpa. Bila kamu lihat mukanya, mukanya akan menyebabkan kamu menjadi gembira. Nampak? Muka dia, ekspresi muka dia, dia tunjuk pada suami dia sehingga suami dia kalau kerja 6 jam, 7 jam angkat benda berat, hilang penat. Tengok ekspresi muka isteri. Itu hadis Nabi. Nampak? Kita kerja letih-letih bawa lori 12 jam daripada Nung, Johor Bahru sampai ke Penang. Letih. Tengok muka bini, hilang letih. Dia punya gaya muka, belum cakap lagi manis. Muka saja. Bukan comel, ekspresi, gaya muka. Isteri solehah duduk saja-saja, suami tak ada, duduk depan cermin. Sebab tu suami beli cermin besar-besar. Suruh berlatih, nak buat muka macam mana suami suka. Buat faham? Latih. Nah, pasal